Say hi. Hari ini saya nak kenalkan kepada anda semua tentang poligon sekata. Poligon sekata ini ia mempunyai panjang sisi yang sama. Okey, contoh yang pertama adalah segitiga sama sisi. Dia mempunyai sisi yang sama panjang, ada 1, 2 dan 3. Segitiga sama sisi. Poligon sekata yang kedua adalah segi empat sama. Dia ada 4 sisi yang sama panjang, 1, 2, 3 dan 4. Segi 4 sama sisi. Poligon sekata yang seterusnya adalah pentagon. Dapat dilihat di sini, sisinya adalah sama panjang. Dia mempunyai 5 sisi, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan seterusnya, poligon sekata yang seterusnya adalah heksagon. Heksagon mempunyai 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bila kita kata heksagon sekata, sisinya mesti sama panjang. Dan yang seterusnya adalah heptagon. Heptagon mempunyai 7 sisi. Semua sisi adalah sama panjang sebab kita sedang belajar tentang heptagon yang sekata. 7 sisi yang sama panjang. Dan yang terakhir adalah oktagon. Dapat diperhatikan sini, sisinya adalah sama panjang. Oktagon ada 8 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kesemua bentuk-bentuk ni dapat kita lihat dalam kehidupan seharian.